bagi duit raya. Sebab tabiat kita bagi duit raya pada hari raya. Hari raya dah masuk Syawal. Ramadan pahala dilipat gandakan. Bulan berkat. Apa makna berkat? Dilipat gandakan. Siapa yang bersedekah dapat pahala berlipat kali ganda. Tiba-tiba kita tak sedekah bulan Ramadan, kita tunggu raya baru nak sedekah. Pahala balik pada asal. Nak bagi pada mak bulan Ramadan, nak bagi pada bapak bulan Ramadan, nak bagi pada ipar duai bulan Ramadan. Jangan tunggu raya. Beraya dah masuk Syawal, pahala dah biasa. Kita nak cari pahala luar biasa. Dan pahala yang luar biasa ada dalam bulan Ramadan, yang wajib digandakan 70 kali ganda. Pahala sunat dapat pahala wajib. Bayangkan tuan-tuan,